Dah apply perdana, masih boleh mohon fleksi ke cikgu? Ini adalah berkaitan dengan UP_TVET. Untuk maklumat anda, di bahagian UP_TVET dia ada dua bahagian. Bahagian perdana dan juga fleksi. Kepada anda yang nak tahu apa perbezaan antara dua ini, anda boleh tengok video-video saya berkaitan dengan perbezaan perdana dan fleksi. So, bagi menjawab persoalan ini, untuk anda yang dah mohon untuk 5 program maksimum di UP_TVET perdana, sebenarnya anda boleh juga apply dekat bahagian fleksi. Untuk bahagian fleksi, dia tiada had tempoh untuk anda mohon program-program di fleksi, kecuali program-program tawaran daripada College Vocational. College Vocational telah tutup tawarannya pada 12 April, tetapi untuk kolej-kolej lain ataupun program-program TVET lain yang ditawarkan oleh kolej institusi swasta, anda masih lagi boleh apply di fleksi. Di mana untuk bahagian perdana, tarikh tutup permohonan adalah pada 8 Mei 2026. So pada 8 Mei adalah tarikh tutup untuk bahagian perdana. Bahagian fleksi tiada tarikh tutup kecuali untuk program College Vocational.